Tu. Baik. Itu sebenarnya. Kita nak begitu, nak kalau boleh ilmu belakang. Kita mengaji semua ilmu. Barulah kita nampak ilmu tu benar-benar, dan baru kita tahu bahawa kita ni jahil. Baru kita tahu ulama dulu ni hebat. Baik. Fardu kifayah. Kenapa dia fardu kifayah? Lil iktifa'i fihi bil ba'd. Memadai dengan sebahagian orang yang tahu cukup. Itu makna iktifa, kifayah. Fayajibu ala ahli kulli kutrin, maka wajib ke atas penduduk tiap-tiap kutrin, yakni daerah, ai nahiyatin, rantau. Kalau bahasa betul-betul nahiyah ni pelusuk bumi, pelusuk negeri. Itu nahiyah, penjuru, pelusuk ataupun rantau. Wajib ke atas setiap daerah ini, setiap rantau yang yashukku al-usul, yang sukar sampai minha, daripada nahiyah, ila ghairiha, kepada lain daripada nahiyah, ayyakuna bihim wajib. Itu fa'il yajib punya jauh fa'il. Yashukku tu jumlah sifat bagi nahiyah. Nahiyatin yang yashukku al-usul minha ayyakuna bihim. Kita duk kata fa'il ni selalunya zaid. Ni an pun fa'il juga. Duk ngaji nahu mata jimiah. Fa'il ma zaidun. Ini an pun fa'il juga. Nahu kita tak tahu mana lagu mana kita nak nampak. Lagu mana kita nak kritik ulama-ulama dulu. Nahu tak lepas. Hadis-hadis tu kalau tak nak baris nak ajar tak boleh. Ayyakuna fihim, bahawa adalah pada mereka itu ahli kulli kutrin, ahli setiap daerah, mesti kena ada man, mereka, tok guru, tok mufti, tok qadi, yang ripuha, yang mengetahui akan dia, akan akidah, bidalili tafsili, dengan dalil tafsir. Kena ada setiap daerah. Kita pula daerah kita pun bukan kata daerah sangat. Kita pun kalau kita pun negeri lah, senang. Dia sebab dia kata satu daerah yang suka nak pergi ke daerah yang lain. Maknanya kalau ada daerah tu mudah kita pergi, tak mana cukuplah dengan ni daerah ni sama dekat daerah ni, di sini ada orang alim dan daerah ni mudah pergi, cukuplah ada seorang di sini, tak apa dah. Kita pun negeri Islam. Dia bukan makna setiap daerah nak kena ada. Dia sebut tadi daerah yang suka daripada satu daerah ke daerah yang lain nak pergi. Macam kita nak jumpa tok guru tu, tok mufti tu payah nak pergi. Jadi kena ada daerah ni tok guru lain, mufti lain. Tapi kalau mudah pergi, cukuplah seorang sudah di antara sama daerah ni, dia sini. Jadi kita berubah setiap negeri. Itu kata mufti. Peranan mufti tu. Tahu dengan dia, siapa dia yang tahu ni dan tafsir ni. Tu. Jangan kata tahu menentang dia. Menentang ni mengaji tauhid. Baik. Ayyakuna fihim man ya'rifuha bidalil tafsili. Sebab apa? Kena ada setiap rantau orang yang mengetahui aqaid secara tafsir, secara detail. Li'annahu rubbama, li'annahu tak mendomi mana, li'annal hala wa sya'na, dia panggil begitu. Rubbama, barangkali, kadangkala, taraat, datang syubhatun, satu kekeliruan, lalu fayada bi'uha, maka menolak ia manha, akan dia akan syubha. Taraat ni dia datang secara cepat, dia panggil ja'at faja'atan. Itu mana taraat. Taraat ni ini ja'at faja'ah, tiba-tiba saja datang orang musuh Islam yang membawa satu kekeliruan, payah dapat lalu dia boleh menolak. Kalau dia tak boleh tolak, selagi tak boleh tolak, tak lepas lagi. Mana kalau negeri itu semua kena belajar. Timbullah seorang alim, tak ada. Jangan kata begitu,
Tok Guru pun tak ada. Kalau ada Tok Guru lah ni lah. Bukan macam Tok Guru macam dulu. Bukan macam dulu tak. Tok Guru dulu dia alim semua. Semua dia alim. Jadi tak ada. Tak apa banyak. Lepas tu tauhid ni kena mengaji. Itulah ni orang bunuh diri banyak. Yang bunuh diri pula Penang tu yang leceh. 2 hari lepas saya menjadi Kedah. Dia kata Penang. Empat saya Penang. Lepas tu ada seorang terjun lori. Tu saya tak tahu. Bawa lori. Duduk lori dia tahu aku nak mati lah. Dia ambil tali ikat. Kalau ikat dia melawak. Dia ambil tali ikat lori. Tum terjun. Tum lori mati. Saya kata ni bukan Penang sebab tanya dia apa? Penang juga. Bunuh diri ni tak kenal Tuhan lah. Senang pun ni. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak bunuh diri. Syok siap mengucap untuk dia seorang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Barangkali masa nak terjun tu mengucap dia cepat-cepat darah-darah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna pum terjun mati untuk syurga. Mudah-mudahan mudah Tuhan ampun. Ni kita cerita ni hak zahir. Kalau semua nak kena sangka baik, tak ada nak cerita. Kita nak boleh menakutkan orang. Kita cuma kita mudah-mudahan Tuhan ampun lah. Ni semua di Pulau Pinang. Di Jambatan Pulau Pinang. Satu lagi dekat JT. Di Tajun. Tajun juga. Tu pun lebih kurang jambatan juga kes dia. Kereta dia tinggal, kasut dia tinggal siap, dia pun bini main ambil kereta. Dia nak bye-bye lah. Pum, terjun tak tahu tak import lagi. So orang naik lori, duduk sebelah, baru dapat kerja. Pum, terjun. Terjun lori ikan. Dia kata aku nak mati lah. Kawan kan melawak, sambil nak bawa ikan pun mati. 3-3 berlaku di Pulau Pinang. Fayajibu wa ba'duhum. Tak ada tauhid lah. Sebab tu lah. Nak kata apa lagi? Tauhid tak ada. Takut Tuhan dia tak terjun. Wa ba'duhum aujabat dalilat taqsiliyah wujuban ainian. Ada sebagian ulama kata wajib tahu dalil taksili detail satu persatu ni wajib aini. Apa macam ni? Semua orang kena jadi macam Tok Gaji, Tok Mufti. Semua kena alim. Tu dia. Teruk hati lagi teruk. Waradduhu, dan menolak mereka itu ulama. Hu akan ba'duhum. Domain hu boleh ba'duhum. Ba'duhum tu mufrad. Tapi ba'duhum tu ramai tu. Waradduhu, dan mengkritik ulama akan sebahagian ulama yang mewajib itu bi'annahum, dengan sesungguhnya ba'duhum itu. Ba'duhum ni dia boleh kembali pada jamak, boleh mufrad boleh. Sebab ba'du ni lapar dia mufrad, makna dia jamak juga. Kerana mereka ini dayyaku, telah menyempitkan rahmat Allah. Sebab apa? Semua berdosa habis. Bila berdosa apa makna pada ain? Semua mati masuk api neraka. Tapi tu neraka tak ada orang. Tak ada penduduk neraka. Dia bukan neraka, syurga. Syurga tak ada penduduk. Tuhan buat luas-luas. Mana habis-habis semua kat masuk neraka habis. Itu mana bi annahum dayyaku, mereka telah menyempitkan rahmat Allah al-wasi'at atau al-wasi'ata yang luas. Rahmat Tuhan ni luas. Takkan sampai semua jadi berdosa. Bila makna fardu ain maknanya apa? Dia semacam tak sembahyang, begitu lah. Kata majlis mutahid macam tak sembahyang. Begitu macam mana orang tak sembahyang? Macam syurga. Tak masuk syurga tapi masuk neraka dulu. Kalau begitu kah? Syurga kosong. Di mana hadis? Pakak masuk neraka belakang. Wa ja'alul jannata, dan mereka menjadikan syurga mukhtassatan, khusus bi ta'ifatin yasiratin, dengan sekelompok yang kecil, golongan yang kecil. Mana? Pok-pok dia saja. Dan syurga semua pok-pok tu. Orang kampung awam tu imam tu bila tu siap semua masuk neraka. Dah lah orang kau. Berjumpa itu. Cumui juga duduk dalam syurga lah hari seorang. Duduk tak ramai cumui. Jemu juga.
Tak apa orang perempuan lagi tak masuk syurga. Orang perempuan lagi tak masuk syurga. Perempuan berpekat sejak mati tauhid. Tak banyak kerat. Fal haqqu annal wajiba, maka yang sebenarnya wajib wujuban ainian sebagai wajib ain, innama huwa dalil jumliyu, dalil jumli saja, dalil secara ijmal. Nanti dia akan beritahu lagu mana dalil ijmal, lagu mana dalil tafsir. Apa dia dalil jumli? Ni dalil jumli ni wa al-ma'juz. Dia lemah, tak mampu antakririhi, daripada menghuraikan dalil, au halli menguraikan, membuka syubahihi, kekeliruannya, kekeliruan dalil. Maknanya dia tak mampu nak menjawab. Itu hal. Hal ni asalnya tali yang disimpul kita buka jadi halun. Yang macam hilun halal. Halu. Mengurai, membuka atau menyelesai, menjawab segala kekeliruan yang dibawa oleh musuh-musuh. Musuh Islam. Itu dia. Maknanya dia tak mampu nak berdebat. Dia tak boleh nak jawab. Wa ammad dalil tafsiri, dalil ijmali bunyinya, mana dia Tuhan ada? Alam ini. Habis. Mana dalil kata Tuhan ada ilmu? Alam ini. Semua alam tu punya dalil borong. Dia borong semua tu. Alam ini. Wa ammad dalil syubah. Syubah ni jamak bi syubha. Syubhatun syubah. Wa ammad dalil tafsiliyu, adapun dalil detail, dalil secara terperinci, bahawa al-makdur, dalil yang mampu, makdur lawan ma'juz, ala takriri, atas menghurai, menyebut, wahalli syubahihi, dan membuka, menjawab segala kekiruan dalil. Dalil orang lain bawa main, beritahu tu macam mana berlakunya perdebatan di antara Dahri dengan Abu Hanifah tu kan. Tu kalau kau tak kena Abu Hanifah tolong jawab, mewakili Hamad lawan dengan puak Dahri, barangkali Iraq ni dari negeri orang kafir, negeri golongan etis. Dahri tu bukan nama orang. Dahri tu nama kelompok. Dia panggil puak Dahri atau Duhri. Duhri ni puak yang tak percaya Tuhan. Semua segala-galanya masa. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tu puak Dahri. Ambil daripada Quran. Dahr, puak Dahri. Dahri ni bukan nama dia Dahri. Tanya, anak saya nama Dahri juga macam mana? Dahri ni yang dinisbah kepada masa. Puak ni semua segala-gala yang berlaku semua masa. Masa yang menentukan. Masa tu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Itu lebih Dahri golongan masa lain orang panggil apa? Etis. Golongan tak ada Tuhan. Golongan tak percaya Tuhan. Kalau tak kena Abu Hanifah berdebat dengan Dahri tu, Dahri kalah, Iraq lah ni jadi apa dah? Negara orang kafir. Yang baik sikit lah, cerita sikit apa? Dahri telah mengalahkan ulama-ulama yang lain pada masa tu. Siap dia hina lagi. Dia kata semua hak yang serban besar, baju lengan besar semua kalah. Mana lagi? Dia tanya khalifah pada masa tu, mana lagi ulama yang hebat aku nak debat. Pakat takut Hamad tinggal seorang lagi untuk tua. Dia pun takut sebab ulama alih habis kalah. Sebab apa? Dia takut, bukan dia takut apa nak. Mana dia lah penentunya Islam dah kufurnya dengan ibadat. Kalau dia pun juga kalah, dah diajak semua ikut dia. Dan orang kampung tunggu ya. Tapi bila mana Hamad kisah hati, tiba-tiba Abu Hanifah mai datang lagi. Abu Hanifah sanggup nak berdebat dengan Dahri, lalu Dahri kalah. Tak mau cerita tu panjang, saya pada cerita dah. Baik. Fa'iza kilalaka, apabila dikatakan kepada kau,
Mad dalilu ala wujudillahi ta'ala. Apakah dalil? Apakah dalil? Fa'iza qila laka, apabila dikatakan kepada kau, mad dalilu, apakah dalil ala wujudillahi ta'ala, atas adanya Allah? Fakulta al-alam. Alam ni, awaknya alam ni. Alam. Tengok alam ni indah. Sekali dia, sekadar tu dia bercakap pun. Kan? Macam mana dia boleh ada kalau Tuhan tak ada? Sekadar tu saja. Kenapa? Lagu mana dia tak jawab dalil? Walam ta'rif, sedangkan kamu tidak tahu jihatad dilalah. Jihah dalil. Dalil tu alam, tapi jihatud dilalah, wajah dalil dia tak tahu. Wajah dalil ni, kenapa kau mengatakan alam ini menjadi dalil Tuhan ada? Kenapa? Kenapa tu dia wajah dalil? Jihatud dalil, jihatud dilalah dia panggil. Bahwa maka itu mana? Kau luka, kata engkau al-alam. Atau bahwa jawab engkau bila orang tanya apakah dalil Tuhan ada, kamu jawab alam. Inilah dia panggil dalilun jumliyun, dalil jumli. Dalil secara borong. Jumli. Inilah orang yang tahu dalil jumli. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan juga baginya, bagi kau luka ataupun jawabuka al-mazkur, jawab kau tadi, dipanggil dalilun ijmaliyun, dalil ijmali. Ada orang sebut dalil jumli, ada orang sebut dalil ijmali, sama ya. Wa kadzalik, dan seperti demikian, iza arafta, seperti demikian, seperti mana jawapan engkau yang tersebut pada pihak jawapan engkau tu menjadi dalil jumli, bukan tafsili. Iza arafta, apabila kamu tahu jihat dilalah, kamu tahu wajah dilalah. Baik. Kenapa kamu kata alam ini menjadi bukti Tuhan ada? Sebab alam itu baharu. Itu orang jihat dilalah. Tapi lebih pada tu, dia nak jawab dalil. Mana? Walam takdir. Kamu tak mampu al-halli asyubahi. Kamu tak mampu nak merongkai kekeliruan, syubhah-syubhah al-waridah yang datang alaihi, ke atasnya, ke atas dalil kau. Kamu tak mampu nak menjawab. Macam mana jawabnya Abu Hanifah ke atas dahli. Ni pun sama. Wa kadzalika tu apa mana? Sama. Dalil ijmali juga. Ijmali juga dia panggil. Tetapi wa amma iza arafta jihatad dilalah, kamu tahu wajah dalil. Mana? Dalil itu alam ini. Kenapa alam ini? Sebab alam ini baharu dan mungkin. Itu wajah dilalah. Lalu ditanya pula, kenapa? Dia boleh jawab. Baik, kalau kamu kata Tuhan ada, di mana dia? Ini panggil syubhan. Di mana dia? Ditanya di mana dia? Dulu boleh lah. Dah ni pok kafir tak berani lah tanya di mana ni. Tak, dulu kaedah lempar, tiap-tiap yang ada mesti dapat dilihat. Lah ni tak boleh lah. Mereka tak berani lah. Sebab apa? Bila dunia moden, teknologi, dunia maju sekarang ni, ada teknologi bermacam-macam, manusia boleh tahu ada benda yang ada tapi tak dapat dilihat. Tapi tengok Abu Hanifah dia kata apa? Sebut sikit dari kata, kamu kata Tuhan ada, di mana dia? Dia kata bukti duduk di kamu. Dia kata kamu ada nyawa, ada. Di mana nyawa kamu? Tanya tu dia kena tanya biar-biar. Jangan kata di mana. Dia kata di mana, duduk kat aku lah. Kita kena pandai. Duduk di kepala kah? Duduk di kaki kah? Duduk di punggung kah? Dia kena begitu. Jangan duduk tanya. Nak debat ni kena pandai. Imam Abu Hanifah dia pandai. Kata semua ulama, umur masa tu 17 tahun. Kita 17 tahun duduk terbang atas motor. Wuyang manfik. Dia tanya, nyawa kamu duduk di kepala kah atau duduk di kaki kah? Dia tanya begitu. Dia tanya, mana nyawa kamu? Kalau tanya soalan itu, saya
mati kita. Duduk kaku lah. Habis selesai. Dah, duduk di kaki kah? Duduk di kepala kah? Atau duduk di perut kah? Nak jawab tak boleh. Tapi zaman dah ni sakit lah dia. Dalilnya ialah air mineral. Tengok dalam ni ada apa? Kalsium, kalium, natrium, magnesium, bakonat, sulfat, klorida. Saya nak sebut tak erti. Macam-macam dia dalam tu. Mana dia? Tak nampak. Ni yang orang panggil hak ni ada tak ni? Saya tak harap. Ni orang ni saya pun tak kerti. Kena bimbang. Kesau. Ada orang pandai begini. Bangkali ada lah insya-Allah. Harap gitu. Tapi jangan lebih pondok tak erti . Tambah pula zaman sekarang ni macam-macam. Poetis lah, golongan macam-macam. Tapi benda tak berlaku kan. Kalau menjadi Syiah dulu Buti dia buka. Setiap tahun dia buka perdebatan. Buka. Siapa nak main debat main. Buti. Dia Buti, dia boleh jawab. Dia memang ahli kalam. Dia memang ahli kalam. Dia orang ahli sifat 20. Kubra yakinnya dia buat dulu. Orang hak pakar sifat 20 jenis mantik jenis ni memang dia boleh jawab. Macam Buti dia memang orang Kurdis ni dia mantik wajib. Mantik ni mesti kena tahu. Mantik wajib. Pengajian orang Kurdis ni mantik. Buti ni kalau mantik kah ilmu kalam dia cukup pakar. Malah dia pakar dalam bidang-bidang hal lain pula. Marilah buat mana nak debat. Dia buka setiap tahun. Dia buka di Jamiah Dimash. Siapa nak debat dengan dia. Agama-agama lain lah. Tu bagi orang tahu dalil tafsir. Dalil tafsir. Sebab nak puak ni agama-agama lain depa guna logik, depa guna kepala otak. Jadi kita pun tak guna logik habis. Lepas tu ulama-ulama buat masuk teori-teori puak falsafah sikit-sikit unsur-unsur falsafah dalam kitab tu tujuan apa? Tujuan nak mematahkan. Nanti dia akan jawab bukan soal sebelah. Tujuan nak mematah hujah-hujah mereka. Menjadi tangga untuk mematikan hujah mereka, itu saja. Bukan terhenti dekat situ. Habis. Wa amma iza arafta jihat dilalah, apabila kamu tahu wajah dilalah wa qadarta wa qadarta dan mampu engkau al halli syubah atas mengurai, membuka, menjawab kekeliruan, bahwa maka iaitu mana daliluka al-masyhur, dalilun tafsili, dalil detail. Kemudian fa iza qila laka, apabila dikata kepada kau, mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apakah dalil atas adanya Allah Ta'ala? Fakulta hadzal alam, ini alam. Wa arafta, dan kamu tahu pula jihat dilalah, mana, dan kamu boleh jawab. Orang tanya, kenapa alam ini? Sebab alam ini pertamanya dia menjadi bukti Tuhan ada. Pertamanya dia baru. Apa baru? Dulunya tak ada. Sekarang baru ada. Bila dulu dia tak ada, sekarang ada. Mesti ada yang mengadakan dia. Awil imkan, ataupun dari imkan. Wahia jihatu dilala al-hudus baharu awil imkanu, ataupun imkan. Apa imkan? Alam ini mungkin. Apa mungkin? Adanya, tak adanya sama. Ada dengan tak ada sama. Tiba-tiba dia ada 50-50, tiba-tiba yang ni jadi 60, ini jadi 50. Mana mungkin jadi hak ni jadi 60, asalnya 50-50, yang ni jadi 60 tiba-tiba. Tak boleh. Macam timbang. Timbang kalau tidak ada apa barang pun di atas timbang tadi, dua timbang itu. Kalau tak ada apa-apa, dia duduk sama berat. Itu lebih mungkin 50-50 sama berat. Tiba-tiba berat tanpa ada barang yang lain. Lari tukang jual. Sebab tiba-tiba sengit. Mesti ada benda. Dia panggil tarjih. Bila dimurajih, sengit, berat tanpa ada yang memberat. Batil. Bohong. Tak boleh. Sebab tu, dia kalau tak batil, tukang hak timbang tak lari. Sebab apa? Benda boleh jadi. Buat apa nak lari? Tapi kenapa dia lari? Sebab apa? Bila dia jadi berat sebelah, mesti ada benda yang tak nampak. Kalau ada benda yang nampak, tak apa. Kalau tak nampak, mesti ada benda.
lembaga asing. Hantu raya. Dia kata hantu raya dia lagu walaupun tak nampak hantu raya pun. Sebab lagu mana mesti ada benda secara gaib. Itu mana hurai? Imkan. Tapi kata ulama, adakah memadai dengan hudus ataupun hudus ma'al imkan? Dia berbahas pula situ. Wa arafta jihata dilalah wa hiya jihatu dilalah al-hudus awil imkan awhuma, ataupun hudus ma'al imkan. Dia kena berdalil dua-dua. Dia kalau kata semua ulama, hudus tak padah, dalil dengan hudus, ataupun dalil dengan imkan. Kata semua tak, mesti hudus dengan imkan sekali. Wasani awhuma, ataupun dua-dua sekali. Wasani kena tulis. Ini wasani, ini wasani minhuma. Mana wasani? Imkan. Imkan tu syartun au syatrun. Kata setengahnya, kata begini, hudus ma'a syartil imkan, atau hudus ma'a syatrul imkan. Ni syarat ni benda hak dalam dipanggil wajah dilalah. Dia tu diri dilalah. Diri wajah dilalah. Itu dia panggil syarat. Kalau syatrun, ada tak? Syarat tu luar. Syatrun tu juzu. Syatrun ni juzu. Kalau kita katakan diri wajah dilalah. Kalau kata syarat ni luar. Macam syarat sah semayang. Syarat sah semayang, dia bukan diri semayang. Syarat sah semayang, ambil wudu. Dalam semayang mana ada wudu? Dalam semayang mana ada perbuatan ambil wudu? Syarat ni dia di luar semayang. Syatrun ni diri, juzuk dia panggil. Juzuk bagi semayang. Macam rukun-rukun dia panggil syatrun. Jadi ulama faham, imkan ni adakah syatrun, juzuk, wajah dilalah, ataupun syarat. Maknanya apa? Hudus ma'a syarti imkan. Ataupun hudus wal imkan. Itu makna, kalau makna syatar. Syatar ni juzuk. Jadi gini, ulama bisi pendapat tentang kaifiat istidlal, dia panggil. Cara mencari dalil terhadap alam ini di atas 4 perkataan. Pertama, min jihatil hudus, daripada pihak baharu. Itu saja. Alam tu dia panggil dalil. Hudus tu jihatul dalil. Jihatul dalil ataupun wajhud dalil. Faham tak? Jadi yang pertama ulama kata cukup dengan jihatul hudus. Baru sudah. Ini dia panggil umdatu aksaril mutakallimin. Inilah pegangan kebanyakan ulama mutakallim. Cukup dengan apa? Mana dalil Tuhan ada? Alam ini. Sebab apa? Alam ini baharu. Batu dia boleh hurai. Baharu biar-biar. Cukup. Baharu apa mana? Al-wujud ba'dal adam. Yang kedua, pendapat yang kedua, min jihatil imkan. Bukan hudus. Min jihatil imkan. Mana dari Tuhan ada? Dalilnya adalah alam ini. Sebab apa? Sebab alam ini mungkin imkan. Dulu adanya, tak adanya sama. Mastawa wujudu wa adamu 50-50. Tiba-tiba berat sebelah. Pasti ada yang memberat. Dia bahas kat situ. Jadi kata ulama, min jihatil imkan. Apa imkan? Imkan istiwa ul wujud wal adam. Atau mastawa wujudu wa adamu. Ada dengan tak ada sama. Yang ketiga, yang pertama jihatul hudus. Yang kedua jihatu al-imkan. Yang ketiga min jihatihi ma'an. Mana? Hudus wal imkan. Apa mana? Satu sama lain menjadi juzuk. Maknanya hudus juzuk bagi imkan, imkan juzuk bagi hudus. Makna dua saling berganding. Maknanya macam soalannya macam dia. Soalannya hudus dengan imkan ni macam rokok dengan sujud sembahyang. Masing-masing rukun. Itu makna dia min maknanya min jihatul hudus wal imkan. Ya, pertama jihatul hudus. Ini umdatu aksarul mutakallimin. Ulama mutakallimin yang hebat-hebat pegang satu tu ya. Yang kedua jihatul hudus, jihatul imkan. Pertama jihatul hudus, kedua jihatul imkan, ketiga jihatul hudus wal imkan. Dua-dua sekali sentak. Dia pergi syatar. Syatar ni juzuk, rukun dia. Keempat, jihatul imkan bisyatul hudus.